after day, time pass away, and I just can't get you off my mind. Ada dua kaedah yang dapat digunakan untuk menyediakan penyata penyesuaian bank, iaitu kemaskini buku tunai dan tanpa kemaskini buku tunai. Maksud cek belum dikemukakan ialah cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi peniaga itu belum tunaikan di bank. Dan maksud deposit belum dikreditkan, cek yang deposit ke bank dicatat di sebelah debit buku tunai tetapi belum dicatat di penyata bank. Okey, dalam bahasa mudah, pihak bank akan rekod tunai masuk di bahagian kredit. Manakala perniagaan akan rekod di bahagian debit. Itu sahaja setakat malam ini. Faham betul cara perniagaan menggunakan penyata penyesuaian bank untuk kawalan tunai. Akaun itu sangat mudah.